Jadi saya nak bangkitkan beberapa perkara ini supaya kita dapat jawapan daripada kerajaan. Saya bukan lagi dalam kerajaan, saya duduk di luar. Jadi saya mahu tahu apakah yang akan berlaku nanti. Kerana saya mahu tahu kerana ia akan menentukan masa depan saya dan juga masa depan seluruh rakyat negara kita. Yang pertama soalan saya adalah mengapa kita tubuhkan 1MDB? Malam saya ucapkan tahniah kepada rakan saya yang berhormat Tambun, ya, bekas Menteri Keuangan, yang mendedahkan tentang pengurusan 1MDB. I believe the standing order of Parliament says that you cannot mislead the House. If you were the finance minister before, whatever answers you gave at that time, now you repeat you kata yang jawapan itu tidak betul, then you are actually misleading the Parliament. And there are procedures within Parliament to deal with this kind of situation, ya. Tapi itu saya serahkanlah kepada budi bicara Parlimen. Tetapi 1MDB dan semuanya ini tertutup pada skandal yang mana, minta maaf, pengurusi lembaga penasihatnya iaitu 1MDB ialah Perdana Menteri. Tetapi di Malaysia tak ada apa-apa yang berlaku. Nothing happen. Senyap sunyi. Jadi dalam sumpah, dulu pernah saya jadi menteri, apabila kita angkat sumpah, kita bersumpah tidak menzahirkan kepada sesiapa perkara-perkara yang kita dapat tahu sewaktu kita memegang jawatan itu. Bermakna apabila sudah kau tidak pegang jawatan, tidak boleh cakap, kerana itu adalah etika dan itu adalah kau angkat sumpah. Akta OIC yang menjamin, terutama sekali melindungi semua rahsia-rahsia kerajaan, dokumen kerajaan telah diperalatkan, digunakan oleh Tan Sri Mahyudin yang cuba mendedahkan dengan niat untuk menjatuhkan hukum kerajaan Malaysia dan juga Perdana Menteri. Jadi, investigation is just part of normal process. It doesn't mean anything. I think they're just to do their duty. Because in Parliament you are given certain immunity, but there are certain things that you are still governed by certain law. Di mana adalah jelas bahawa semasa bekas Menteri Keuangan 2 memberikan ucapan, beliau tidak dihalang oleh speaker. Beliau tidak diminta untuk berhenti ataupun diminta menarik balik mana-mana bahagian daripada ucapannya. Dan dia, what is the point, Muhammad? No, di sini kerana tak dihalang. Mengapa apabila sesuatu ucapan dibuat dalam Dewan Yang Mulia ini, IGP nak jadi lebih besar daripada Parlimen? Siapa IGP berbanding dengan Parlimen? Bolehkah saya dapat arahan daripada Tuan Yang Dipertua mengarahkan IGP tahu tempat dia? Tahu tempat dia ialah untuk lawan penjenayah, tangkap penjenayah, bukan siasat ahli Parlimen yang berikan ucapan. Kalau ahli Parlimen pun ucap penjenayah kadang-kadang. Ahli Parlimen bukan siasat mereka yang buat ucapan. Ahli Parlimen cakap. Kalau begitu, bolehkah saya dapat satu ruling? Bolehkah saya dapat ruling? Adakah ucapan-ucapan yang tidak melanggar 3610, tidak melanggar 3610 C, 36:10 C, di mana ia tidak melanggar apa-apa peruntukan dan atas-hutan ataupun perlembagaan persekutuan. Adakah ini bermakna bahawa ucapan kita boleh disiasat oleh IGP? Ini melanggari dengan peruntukan perlembagaan. Institusi Parlimen adalah paling terunggul di bawah naungan Duri Yang Maha Mulia Tuan Yang Pertuan Agong. Tapi pula tiba-tiba sekarang IGP lagi besar, siasat yang berhormat daripada Tambun. Ini adalah perbuatan sumbang. Ya, cukup ya, Mat. Perbuatan sumbang yang harus diperbentukkan. Kalau saya minta Tuan Speaker buat ruling, minta dia hentikan penganiayaan atas ahli Parlimen terhadap Yang Berhormat Tambun dan minta maaf kepada Parlimen. Ya, Mat, cukup ya, Mat. No, this is not a joke. Ya.
Ya, cukuplah. We are on standing order. Speech made by a parliamentarian. Police continue to harass Husni, disregard the principle of parliamentary privilege. Not only Husni, but other members of parliament can take up the issue in parliament and demand that parliament as a separate court. Parliament is a separate court, can meet and call up the police to explain, and if the failure to explain, to put on trial the police as to whether they have committed parliamentary privilege. That is what under the Houses of Parliament Privileges and Powers Act, the Parliament becomes a court, and we will try the police. But the Speaker, because he has already committed himself, as I said, he should not be part of it. Then we have to appoint a Speaker. We are from different sides of the political divide, but we are willing to support the right of parliamentarians to enjoy parliamentary privilege and immunity, because this is an attack on Parliament. This is an attack on the Federal Constitution, and this is an attack on Parliament. So I think as far as we are concerned, we support Husni, Ahmad Husni, even though he's from UMNO.